kita dalam satu keadaan hari ini yang mana-mana kita pergi, orang memperkatakan tentang peperangan yang berlaku antara Israel dan Iran. Saya telah ulas di dalam video rakaman yang mungkin sebahagian besar tuan telah melihatnya. Tetapi saya ingin menyebut satu hal, iaitu di kalangan umat Islam itu sendiri ada berbagai kerisauan terhadap apa yang sedang berlaku. Ada yang risau ekonomi perniagaannya terjejas. Ada yang risau dengan kenaikan harga petrol. Ada yang risau dengan mata wang dan seumpamanya. Bukan itu tidak boleh, tetapi kita patut untuk bimbang dengan suatu hal yang disebut oleh Nabi SAW. Apabila Nabi SAW menerima kepulangan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah, dahulu saya pernah cerita, ke Ethiopia, ke Abyssinia. Nabi SAW tidak berhijrah ke Habasyah. Sebahagian para sahabat pergi ke sana. Ummu Salamah pergi ke sana. Uthman bin Affan pergi ke sana. Ummu Habibah pergi ke sana. Semasa Quraisy membuat tekanan yang hebat, jadi sebahagian orang Islam yang du'afa, yang tak mampu tahan, mereka pergi ke Habasyah. Kerana di Habasyah ada Najasyi ataupun Ashamah namanya, raja yang beragama Kristian, tetapi dia adil, menyebabkan para sahabat ke sana dan mereka mendapat protection daripada Najasyi. Dan Najasyi itu kemudiannya menganut Islam secara diam-diam, dan Nabi tidak menyuruh dia berhijrah kerana posisinya, walaupun dia mengepalai kerajaan Kristian, dia Islam secara sendirian dia. Dia menyembunyikan Islam dia, mengendalikan kerajaannya. Tapi tak apa, itu menyebabkan orang Islam lama berada di sana. Terkenal, masyhur kisah bagaimana Ja'far bin Abi Talib mempertahankan Islam di hadapan Najasyi apabila Quraisy menghantar pasukan yang terdiri daripada Amr bin As untuk mengambil mereka yang lari ke Habasyah, atas menyatakan ini adalah golongan sokong politik yang lari ke Habasyah yang perlu dibawa balik ke Mekah untuk dibicarakan, dan Najasyi tidak mengizinkannya. Tapi Nabi SAW satu hari apabila tengok mereka yang balik daripada Habasyah, Nabi kata, ala tuhaddithuni bi'a'jabi ma ra'aitum bi'ardil Habasyah. Kamu tak maukah cerita kepada aku perkara yang paling pelik, ajaib yang kamu lihat berlaku di negeri Habasyah? Ini satu benda pendekatan yang bagus. Kadang-kadang orang pergi satu tempat, kita tanya dia apa benda yang menarik di situ. Jadi ketika itu satu orang muda, fityatun minas sahabah minhum, daripada kalangan sahabat ini, mereka ni kata, ya Rasulullah, bainama nahnu julusun marrat alaina ajuzun min a'ajizihim ala ra'siha tahmilu ala ra'siha qullatan min ma.
Wahai Rasulullah, ada satu benda. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk, lalu seorang perempuan tua, ajuzun min ajaizihim, satu orang perempuan tu, tahmilu ala ra'siha qullatan min ma'. Dia bawa atas kepala dia itu satu qullah. Qullah ni tu kita kata pakai kolah, bekas air. Ketika dia bawa bekas air di atas kepala dia, famarat bifata, dia lalu dengan seorang muda. Orang muda ni ja'ala ihda yadayhi baina katifaiha, dia letak tangan di antara dua belakang orang tua ni, fadafa'aha, dia tolak orang tua ni, ala rukbataiha, dia tolak orang tua ni sehingga jatuh, fankasarat qullataha, pecahlah bekas dia itu. Falamma irtafa'at iltafatat ilaihi, bila orang tua ni bangkit, dia tengok kepada budak muda ni. Dia kata, ya Ghudar, idza wada'a Allahu al-kursi wa jama'a al-awwalina wal akhirin, sata'lamu wa takallamat aidi wa arjul, sata'lamu makanak, sata'lamu amraka wa amri indahu ghada. Wahai pengkhianat, apabila Allah meletakkan kursinya nanti, dan dia menghimpunkan yang awal dan yang akhir, ketika itu bercakap tangan dan kaki, engkau akan tahu di mana kedudukanmu dan di mana kedudukanku di sisinya nanti. Tuan-tuan, di Habsyah banyak benda yang menarik. Saya pergi Habsyah, orang tanya saya apa yang menarik di Habsyah, saya kata perempuan dia cantik. Cantik, memang cantik, merah, kurus. Tuanku Raja Muda tegur saya, ai mufti ni banyak kali duk kata cantik. Tapi saya nak ceritanya, itu semua tidak menarik perhatian orang muda ni. Apa yang menarik perhatian dia ialah tentang perbuatan ini, perbuatan yang zalim ini. Bererti Nabi SAW berjaya mendidik mereka sensitif kepada kezaliman. Apa respon Nabi? Nabi kata, sadaqat, sadaqat. Kaifa yuqaddisu Allahu qauman la yu'khadhu min dha'if, la yu'khadhu li dha'ifihim min shadidihim. Hadis riwayat Ibn Majah. Benar, benar. Benar wanita tua tu, wanita tu. Bagaimana Allah akan memuliakan satu kaum yang tidak menghalang orang yang kuat menindas orang yang lemah. Mengapa kita hina dunia Islam? Kerana kita tidak memainkan peranan utama kita dalam dunia ini, menghalang orang yang zalim. Bahkan kitalah yang bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Amerika, Israel menzalimi apa yang berlaku pada umat Islam di Palestin. Dunia Arab hanya boleh lihat saja. Mesir berpesta seperti biasa.
golongan agamanya datang ke Malaysia untuk berceramah dan makan nasi di sini. Orang-orang negerinya tidak memperdulikan. Bahkan mereka menghalang segala konvoi yang nak masuk memberi bantuan. Memalukan, konvoi-konvoi itu datang daripada non-Muslim. Rakyat di Eropah membuat demonstrasi besar-besaran membantah kezaliman yang dilakukan oleh kaum kera dan khinzir. Kita tidak melihat bantahan yang sebesar itu di dalam dunia Islam. Sebab itu Allah memuliakan mereka dalam keduniaan, walaupun tidak dalam agama. Mereka hidup, ada nilai, mereka boleh membantah. Mereka membuat bantahan pada Trump. Ada keluar membantah di jalanan. Mereka sanggup dipukul padahal mereka bukan beragama Islam. Sedangkan orang Islam tidak ada apa. Orang Islam sedang sibuk Manchester United menang ataupun kalah. Sekarang berlaku peperangan. Soal mazhab dan seumpamanya itu memang kita ada perbezaan, tetapi ternyata yang sedang diperangi itu ialah musuh yang kita sepakati, yang sekian lama melakukan kezaliman dan kejahatan. Orang Islam selagi tidak menjadi satu umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh pada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada yang munkar. Wa tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Sebesar-besar munkar umat sendiri disembelih, kita hanya boleh melihat saja. Tidak ada ulama-ulama di Mesir yang datang bercakap pandai dalam negara kita ini, kononnya menimbulkan polemik-polemik tentang teologi agama. Kenapa dia tidak bercakap tentang isu ini di negaranya? Ada yang datang daripada Palestin yang mari ke sini, seorang tu. Itu dah kerja dia. Ibnu Taimiyah, Allah fis sama, Allah wujud bila makan. Dia di Palestin, kaum dia sedang disembelih. Dia rakyat Palestin. Datang dia sibuk di sini untuk menimbulkan keruncingan di kalangan kita. Sepatutnya dia sibuk dengan kaum dia yang sedang disembelih dan dibunuh secara zalim. Dan ini adalah pengajaran, pengiktibaran untuk kita sama-sama mengingatinya.